Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nur Ana Tasya Balkis binti Wan Muhammad Karimizan dari Unit Pendidikan Jasmani Ogos 2024 Julai 2029. Jadi, pada hari ini saya akan membentangkan tentang pelan pembangunan pendidikan Malaysia dan perkaitan antara 11 anjakan dalam mencapai aspirasi pendidikan negara dan pembentukan guru berkualiti. Pelan pembangunan pendidikan Malaysia, iaitu singkatannya ialah PPPM 2013 sehingga 2025, merupakan pelan strategi yang dirangka oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi meningkatkan mutu pendidikan negara. PPPM bertujuan untuk memastikan sistem pendidikan Malaysia berada pada tahap global dengan menekankan kualiti, equity, kecekapan dan keberkesanan pendidikan. Seterusnya, beralih pula kepada 3 gelombang utama di mana pelaksanaan PPPM dibahagikan kepada 3 gelombang utama. Gelombang yang pertama dari tahun 2013 sehingga 2015 di mana fokus kepada meningkatkan kemahiran guru, penambahbaikan kurikulum dan juga penggunaan teknologi. Baiklah, gelombang yang kedua pula iaitu dari tahun 2016 sehingga 2020 iaitu mempercepat transformasi sistem pendidikan dengan pelaksanaan yang lebih menyeluruh. Dan gelombang yang terakhir iaitu 2021 sehingga 2025 dengan memberikan tumpuan kepada kecemerlangan sistem pendidikan yang lestari dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Seterusnya, kita beralih pula kepada aspirasi utama yang terbahagi kepada 2, iaitu aspirasi pendidikan negara dan juga aspirasi murid. Aspirasi pendidikan di mana PPPM menggariskan aspirasi pendidikan negara yang menumpukan kepada 5 elemen utama iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan juga kecekapan. Elemen ini memastikan bahawa setiap murid mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang sama rata, termasuk pendidikan inklusif di mana murid berkeperluan khas diberikan kemudahan untuk belajar dalam sistem pendidikan arus perdana. Yang kedua ialah pendidikan awal kanak-kanak di mana program prasekolah diperluaskan supaya kanak-kanak mendapat asas pendidikan lebih awal. Dan yang ketiga, perluasan infrastruktur di mana sekolah-sekolah yang dibangunkan di kawasan luar bandar dan pedalaman supaya tiada murid yang tercicir akibat masalah geografi. Dan terakhir adalah program bantuan pendidikan di mana bantuan kewangan seperti rancangan makanan tambahan iaitu RMT dan biasiswa kecil persekutuan iaitu BKP disediakan bagi golongan yang berpendapatan rendah. Dengan akses yang lebih baik, semua murid berpeluang untuk mendapatkan ilmu yang setanding tanpa ada jurang pendidikan antara masyarakat bandar dan juga luar bandar. Seterusnya, kita pergi yang kedua pula iaitu berkaitan dengan kualiti. Di mana kualiti pendidikan merujuk kepada tahap kecekapan sistem pendidikan dalam menghasilkan murid yang berpengetahuan, berkemahiran dan bersedia menghadapi cabaran global. Beberapa langkah utama yang diambil untuk meningkatkan kualiti pendidikan termasuk kurikulum yang relevan dan dinamik, iaitu kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah iaitu KSSM diperkenalkan untuk membangunkan pemikiran kritis dan kemahiran abad ke-21. Peningkatan profesionalism guru iaitu latihan berkala kepada guru bagi memastikan mereka menggunakan kaedah pengajaran yang berkesan dan juga berinovasi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran di mana digitalisasi pendidikan melalui penggunaan modul e-pembelajaran dan pembelajaran yang berbantukan kepada komputer iaitu ICT. Akhir sekali, peningkatan prestasi akademik
di mana sistem pentaksiran berasaskan sekolah diperkenalkan bagi menilai perkembangan murid, menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf antarabangsa dengan memastikan murid mendapat pengalaman pembelajaran yang terbaik. Yang ketiga pula ialah equity, di mana equity bermaksud kesaksamaan dalam peluang pendidikan bagi semua lapisan masyarakat termasuk murid dari pelbagai latar belakang sosioekonomi dan juga kaum. Antara usaha yang dilakukan untuk memastikan equity dalam pendidikan ialah yang pertama, menutup jurang prestasi dengan memberi sokongan tambahan kepada murid luar bandar supaya mereka dapat bersaing dengan rakan sebaya di kawasan bandar. Yang kedua pula ialah pendidikan untuk murid berkeperluan khas MBK dengan menyediakan guru terlatih dan infrastruktur mesra OKU bagi memastikan murid berkeperluan khas mendapat pendidikan yang setanding. Yang ketiga iaitu penglibatan komuniti dan ibu bapa, di mana program sokongan seperti sarana ibu bapa diperkenalkan bagi meningkatkan pembabitan ibu bapa dalam pendidikan awal kanak-kanak. Yang terakhir sekali ialah bantuan kepada sekolah luar bandar, di mana sekolah-sekolah di kawasan terpencil menerima kemudahan tambahan seperti asrama dan juga pengangkutan bagi memastikan murid tidak tercicir. Dengan adanya elemen ini, semua murid tanpa mengira status ekonomi dan latar belakang mempunyai peluang yang sama untuk berjaya. Beralih pula kepada elemen yang keempat iaitu berkaitan dengan perpaduan, di mana perpaduan dalam pendidikan menjadikan pendidikan memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan dalam kalangan murid bagi memastikan keharmonian antara kaum dan juga agama di Malaysia. Antara strategi yang digunakan untuk memantapkan perpaduan adalah sekolah sebagai tempat interaksi sosial, di mana memastikan murid dari pelbagai latar belakang belajar bersama-sama dan berinteraksi dalam persekitaran yang harmoni. Yang kedua pula ialah pengukuhan subjek civic dan juga sejarah, di mana kandungan pendidikan yang menekankan nilai-nilai patriotisme, toleransi dan identiti kebangsaan diperkenalkan. Dan yang ketiga iaitu program kokurikulum yang menyatukan murid, di mana aktiviti seperti sukan, kelab dan juga persatuan diwajibkan bagi menggalakkan interaksi antara kaum. Yang seterusnya ialah inisiatif Satu Malaysia dalam pendidikan, di mana pelbagai program perpaduan seperti Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan atau nama singkatannya ialah RIMAP dilaksanakan untuk merapatkan hubungan antara murid berbilang kaum. Perpaduan yang dipupuk melalui sistem pendidikan akan melahirkan warga negara yang menghormati kepelbagaian dan bersatu padu dalam membangunkan negara. Yang terakhir sekali, elemen yang kelima iaitu kecekapan, di mana kecekapan dalam aspirasi murid merujuk kepada kebolehan pelajar untuk menguasai pelbagai kemahiran penting bagi menghadapi cabaran masa depan. Murid bukan sahaja perlu cemerlang dalam akademik, tetapi juga harus mempunyai kemahiran insaniah seperti kepimpinan, kerja berpasukan, komunikasi dan juga penyelesaian masalah. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam kecekapan murid. Yang pertama ialah kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT, di mana murid diajar untuk berfikir secara kritis, kreatif dan juga inovatif. Dan juga penyelesaian masalah kompleks diajar melalui pendekatan pembelajaran berasaskan inquiry. Dan yang ketiga adalah contoh, iaitu dalam subjek sains, murid diminta untuk mengaplikasikan teori yang diajar dalam eksperimen sebenar. Yang kedua pula iaitu kompetensi dalam kemahiran abad ke-21, di mana murid didedahkan kepada teknologi digital dan juga kemahiran ICT yang membantu mereka bersaing dalam ekonomi global, iaitu seperti aktiviti
pembelajaran yang berbantukan teknologi, analisis data dan juga pembangunan aplikasi menjadi sebahagian daripada kurikulum. Yang ketiga ialah kepimpinan dan kerja berpasukan, di mana program kokurikulum seperti kelab, persatuan dan juga unit beruniform membentuk murid yang mampu bekerja dalam kumpulan, di mana murid diajar untuk berkemahiran dalam kepimpinan melalui aktiviti seperti kem motivasi, pertandingan debat dan juga projek sosial. Dengan adanya kecekapan dalam pelbagai aspek ini, murid akan menjadi individu yang berdaya saing, inovatif dan bersedia menghadapi perubahan serta cabaran global. Aspirasi ini sangat penting dalam membentuk generasi pemimpin masa depan yang mampu membawa kepada kemajuan negara. Kesimpulan yang dapat disimpulkan daripada kelima-lima elemen ini adalah asas kepada transformasi pendidikan di Malaysia dengan memastikan akses yang adil, kualiti pendidikan yang tinggi, equity dalam peluang pembelajaran, perpaduan dalam kalangan murid dan juga kecekapan terhadap murid, menjadikan Malaysia dapat melahirkan generasi yang berilmu, berdaya saing dan juga bersedia dalam menghadapi cabaran masa depan. Seterusnya, kita akan pergi kepada aspirasi murid, iaitu yang merangkumi beberapa atribut, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran kepimpinan, kemahiran dua bahasa dan juga kerohanian. Yang pertama ialah pengetahuan, di mana murid harus mempunyai asas pengetahuan yang kukuh dalam pelbagai bidang termasuk akademik, kemahiran teknikal dan juga nilai moral. Di mana murid perlu menguasai kemahiran asas seperti membaca, menulis, mengira serta subjek teras seperti matematik, sains, sejarah dan juga bahasa Melayu. Mereka juga harus mempunyai pengetahuan am yang luas serta keupayaan untuk berfikir secara kritis dan juga analitika. Pendidikan harus berorientasikan pembelajaran sepanjang hayat, di mana murid digalakkan untuk meneroka ilmu di luar bilik darjah. Teknologi dan kemahiran digital menjadi keperluan dalam memastikan murid bersedia untuk ekonomi global yang berkembang pesat. Contoh yang boleh diberikan melalui isi fakta pengetahuan ini ialah murid dibekalkan dengan pembelajaran berasaskan teknologi seperti e-pembelajaran dan juga platform digital. Mata pelajaran seperti reka bentuk dan teknologi iaitu RBT serta pendidikan STEM, sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik diperkenalkan bagi meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah dan inovasi. Yang kedua ialah kemahiran berfikir, di mana murid perlu berfikir secara kritis, kreatif, inovatif dan juga berasaskan penyelesaian masalah. Pemikiran kritis, di mana murid perlu belajar untuk menganalisis maklumat, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah secara sistematik. Pemikiran kreatif iaitu murid digalakkan untuk menghasilkan idea baru, mencipta inovasi dan juga berani mencuba perkara yang luar biasa. Pemikiran logik dan saintifik iaitu diterapkan melalui pembelajaran STEM dan eksperimen dalam subjek sains dan matematik. Pemikiran reflektif iaitu murid dididik untuk menilai tindakan mereka sendiri dan berusaha untuk memperbaikinya. Contoh yang boleh diberikan iaitu aktiviti projek inovasi di sekolah seperti pertandingan robotik, reka cipta dan juga debat. Pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah seperti kajian kes dan juga simulasi di dalam kelas. Yang ketiga ialah kemahiran pemimpin, di mana murid perlu memiliki ciri kepimpinan, boleh bekerja dalam kumpulan dan menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Kepimpinan bukan hanya ingin menjadi ketua, tetapi juga menjadi pemimpin yang bertanggungjawab dan juga beretika, di mana murid digalakkan untuk aktif dalam core curriculum seperti persatuan, kelab dan juga unit beruniform untuk membentuk kemahiran komunikasi, keyakinan diri dan juga keupayaan untuk mengurus.
Pemimpin yang baik harus mempunyai integriti, disiplin dan empati seperti pengawas, ketua kelas atau pengerusi kelab. Contoh yang boleh diambil di dalam topik kemahiran pemimpin ini ialah menyertai program kepimpinan sekolah, di mana latihan dalam aktiviti berpasukan seperti sukan, kem dan juga khidmat masyarakat menjadikan murid dapat bekerjasama dan menjadi pemimpin yang bertanggungjawab. Seterusnya ialah kemahiran dui bahasa, di mana murid perlu fasih sekurang-kurangnya 2 bahasa utama, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang perlu dikuasai dengan baik kerana ia merupakan bahasa perpaduan negara. Bahasa Inggeris pula perlu diterapkan, iaitu sebagai bahasa antarabangsa yang juga penting bagi membolehkan pelajar bersaing di peringkat global dalam pelbagai bidang. Murid juga digalakkan untuk belajar bahasa tambahan seperti Mandarin, Tamil, Arab dan juga Perancis untuk berdaya saing di peringkat global nanti. Contohnya ialah program dui bahasa, di mana yang membolehkan subjek sains dan juga matematik diajar dalam bahasa Inggeris. Pertandingan pidato, debat dui bahasa dan juga penulisan kreatif bagi meningkatkan kemahiran komunikasi dalam pelbagai bahasa. Dan yang terakhir sekali, iaitu yang kelima, ialah etika dan kerohanian, di mana murid perlu mempunyai nilai-nilai moral yang tinggi, bersikap hormat menghormati dan juga menekankan nilai-nilai murni. Pendidikan bukan sekadar untuk mencapai akademik, tetapi juga pembentukan sahsiah dan nilai-nilai etika yang baik. Murid diajar untuk bersikap hormat, bertanggungjawab, jujur, berdisiplin dalam setiap tindakan mereka. Agama dan pendidikan moral menjadi asas membentuk insan yang berakhlak mulia dan juga berjiwa patriotik. Contohnya ialah subjek pendidikan Islam dan juga pendidikan moral yang menerapkan nilai-nilai keagamaan dan sosial. Manakala aktiviti khidmat masyarakat dan juga kerja amal seperti gotong royong dan juga bantuan kepada golongan yang memerlukan. Bagi merealisasikan maklumat ini, PPPM memperkenalkan 11 anjakan strategi dan operasi yang berfungsi sebagai landasan transformasi pendidikan. Baiklah, anjakan yang pertama iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa, iaitu dengan memastikan semua murid mendapat pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang. Seterusnya ialah meningkatkan enrolment di peringkat prasekolah kepada 100% menjelang tahun 2025 dengan menyediakan pendidikan khas kepada pelajar berkeperluan khusus OKU. Anjakan yang kedua pula adalah dengan memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris, di mana anjakan ini memperkenalkan program Linus 2.0 untuk meningkatkan penguasaan asas bahasa. Selain itu, ia juga meningkatkan keupayaan guru dalam pengajaran bahasa kedua. Seterusnya ialah dengan menambah masa pengajaran bahasa Inggeris dan memperkenalkan program Highly Immersive Program iaitu HIP. Seterusnya ialah anjakan yang ketiga, iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai. Ianya memperkasakan pendidikan karakter dan nilai murni dalam kurikulum. Ia juga meningkatkan peranan kokurikulum dalam membentuk kepribadian murid. Selain itu, ia juga menggalakkan aktiviti sukarelawan dan khidmat masyarakat dalam kalangan murid. Anjakan yang keempat iaitu transformasi profesion keguruan sebagai profesion pilihan, iaitu dengan memastikan hanya calon terbaik diterima masuk ke dalam Institut Pendidikan Guru iaitu IPG. Dengan itu, ia dapat menambah baik sistem latihan perguruan agar lebih relevan dan juga keperluan masa. Selain itu, ia juga meningkatkan insentif dan laluan kerjaya bagi guru yang cemerlang. Untuk anjakan yang kelima pula, iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi di setiap sekolah
dengan memberikan latihan kepada pemimpin sekolah untuk meningkatkan kecekapan pentadbiran. Selain itu, meningkatkan autonomi sekolah dalam membuat keputusan yang strategik. Anjakan yang keenam pula iaitu mengupaya JPN, PPD dan sekolah bagi penyampaian perkhidmatan pendidikan yang lebih berkesan, iaitu dengan mengurangkan beban pentadbiran guru supaya lebih fokus kepada pengajaran dengan menyediakan bantuan sokongan kepada sekolah rendah dan juga luar bandar. Anjakan yang ketujuh pula iaitu dengan memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran dengan memperkenalkan digital learning ataupun dalam bahasa Melayu, pembelajaran digital untuk murid. Dengan itu, ia dapat meningkatkan ketersediaan akses internet di sekolah luar bandar. Anjakan yang ke-8 iaitu dengan menambah baik kualiti sekolah dan memanfaatkan penglibatan ibu bapa serta masyarakat dengan menggalakkan peranan ibu bapa dalam perkembangan akademik anak-anak, iaitu dengan memperkenalkan program Sekolah Amanah untuk meningkatkan prestasi sekolah. Beralih pula kepada anjakan yang ke-9 iaitu dengan menambah baik keupayaan dan keberkesanan penyampaian pendidikan dengan memastikan setiap program pendidikan berkesan melalui pemantauan berterusan. Anjakan yang kedua yang terakhir iaitu anjakan yang ke-10 dengan memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang dibelanjakan dengan memastikan setiap peruntukan pendidikan dibelanjakan dengan bijak dan juga efisien. Anjakan yang terakhir iaitu anjakan 11 iaitu meningkatkan ketelusan bagi accountability awam secara langsung dengan menggalakkan keterbukaan dalam pengurusan pendidikan dengan memperkenalkan dashboard prestasi untuk memantau keberkesanan sistem pendidikan. Seterusnya berkaitan dengan perkaitan 11 anjakan dalam mencapai aspirasi pendidikan negara dan aspirasi murid. Setiap anjakan yang diperkenalkan dalam PPPM adalah bertujuan untuk menambah baik sistem pendidikan Malaysia serta memastikan setiap pelajar mendapat pendidikan yang berkualiti. Baiklah, yang pertama adalah dengan melahirkan rakyat Malaysia yang beretika dan juga berkualiti. Hal ini dikatakan demikian kerana ia menekankan nilai moral, etika dan jati diri melalui pendidikan. Apakah hubungan dengan aspirasi murid? Iaitu dengan mengukuhkan etika dan kerohanian serta identiti nasional. Seterusnya ialah transformasi dalam profession guru di mana ia dapat meningkatkan kualiti guru dengan latihan dan juga pembangunan profesional yang berterusan. Jadi, kaitan dengan aspirasi murid adalah guru yang berkualiti mampu untuk memupuk kemahiran berfikir, kepimpinan, berpengetahuan dalam kalangan murid. Akhir sekali ialah mengupaya keupayaan Jabatan Pendidikan dan Sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana menjadikan pentadbiran pendidikan lebih efisien dan juga responsif kepada keperluan murid. Hal ini menjadikan murid dapat mendapat persekitaran pembelajaran yang lebih baik untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kemahiran berfikir. Hala 7 Pendidikan Malaysia ke pembentukan guru berkualiti. Dalam usaha mencapai aspirasi pendidikan negara dan juga aspirasi murid, guru memainkan peranan yang penting. Oleh itu, PPPM turut menekankan keperluan untuk membentuk guru yang berkualiti melalui beberapa inisiatif. Baiklah, yang pertama, pemilihan guru yang berkualiti melalui IPG dan juga universiti awam, di mana guru memiliki kelayakan akademik yang tinggi dan guru perlu memiliki kelayakan akademik yang tinggi dan keupayaan profesional yang mantap. Institut latihan guru seperti Institut Pendidikan Guru iaitu IPG dan juga universiti menekankan latihan berasaskan teori dan juga amali bagi memastikan guru kompeten dalam pengajaran. Kerajaan memperkenalkan dasar guru wajib memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda untuk meningkatkan tahap profesionalisme dalam kalangan pendidik.
Guru juga digalakkan untuk melanjutkan pelajaran ke sarjana dan kedoktoran dalam bidang pendidikan atau kepakaran tertentu. Yang kedua pula iaitu latihan profesional melalui kursus dalam perkhidmatan di mana pendidikan tidak statik, maka latihan profesional secara berterusan amatlah penting. Program latihan seperti kursus dalam perkhidmatan, bengkel dan seminar diadakan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran. Guru perlu sentiasa mengemaskini kemahiran mereka dengan perkembangan pendidikan abad ke-21 seperti pembelajaran berasaskan teknologi, pedagogi inovatif dan strategi penilaian baharu. Kajian tindakan dan penyelidikan digalakkan supaya guru dapat menilai dan menambah baik kaedah pengajaran mereka. Yang ketiga ialah meningkatkan penggunaan teknologi dalam pedagogi di mana keberkesanan pengajaran bergantung kepada strategi pedagogi yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan ilmu kepada murid. Kaedah pengajaran berpusatkan murid seperti flip classroom dan pembelajaran berasaskan masalah iaitu PBL semakin ditekankan. Guru digalakkan untuk menghasilkan bahan pengajaran inovatif seperti modul interaktif, video pendidikan dan pendekatan pembelajaran imersif. Selain itu, budaya inovasi dan kreativiti dalam bilik darjah perlu diterapkan supaya murid lebih aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir sekali iaitu menyediakan intensif kepada guru cemerlang melalui kerjaya yang lebih baik. Guru bukan sahaja pendidik tetapi juga role model kepada murid. Oleh itu, mereka perlu menunjukkan sikap profesionalisme yang tinggi dan mematuhi etika keguruan. Ciri-ciri guru berkualiti merangkumi aspek kesabaran, komitmen, dedikasi, integriti dan kasih sayang terhadap murid. Guru Malaysia iaitu SGM menjadi panduan dalam memastikan guru mempunyai kecekapan dalam bidang akademik, pengurusan kelas dan juga interaksi sosial. Pematuhan terhadap kod etika perguruan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM adalah penting untuk menjaga integriti profesion perguruan. Kesimpulan yang dapat disimpulkan daripada 11 anjakan dan juga aspirasi pendidikan negara serta aspirasi murid menjadikan bahawa Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPM 2013 sehingga 2025 merupakan satu pelan yang komprehensif yang bertujuan untuk mentransformasikan sistem pendidikan Malaysia ke arah yang lebih cemerlang. 11 anjakan yang digariskan dalam pelan ini berperanan dalam memastikan aspirasi pendidikan negara dan aspirasi murid dapat dicapai. Pelan ini juga menekankan kepentingan membentuk guru berkualiti bagi menjamin keberkesanan sistem pendidikan. Guru yang kompeten dan juga berkaliber akan dapat melahirkan pelajar yang berilmu, berdaya saing dan juga mempunyai nilai murni yang tinggi. Dengan pelaksanaan yang sistematik dan juga menyeluruh, Malaysia berpotensi untuk menjadi antara negara yang mempunyai pendidikan yang bertaraf dunia. Sekian daripada saya. Terima kasih.